Salam sejahtera sahabat semua, rakan di Malaya Vintage channel YouTube. Baik, malam ini saya berkesempatan untuk berkongsi dengan sahabat numismatik. Wang yang saya bawa ialah 100 baht negara Thai. Ketika kebetulan saya pergi ke Thailand, dan ini saya lihat sebagai wang yang lebih lama daripada edisi yang terbaru yang dicetak yang berlatar belakang kepada King Bhumipol Adunjadit di hadapan. Ini merupakan pemerintah terlama di negara Thai yang juga dikenali sebagai Rama ke-19. Baik, rakan-rakan boleh lihat wang nilaian RM100 di negeri Thai ini. Kalau kita nak tukar kepada ringgit Malaysia hari ini ialah sebanyak RM1.30 ringgit Malaysia. Baik, sekian sahaja perkongsian ringkas malam ini berkaitan dengan numismatik. Terima kasih dan jumpa lagi dengan sahabat